Ada waffle? Mak kalau nak ambil waffle minta ayah ke dia? Ayah nak satu waffle. Kalau makan apa? Roti bakar? Satu je. Nak makan chicken soup. Apa sup? Chicken soup. Dia takut orang bazir. Baguslah, nanti kan korang nak ambil lagi. Tak. Nah. Ambil lagi satu. Tiaw. Ni dia punya telur apa? Omelet. Omelet. Suka main. Macam nampak macam pelin macam tak kurang bahan. Memang tak ada bahan. Ni apa? Ni sebenarnya kamu ambil tak? Tak, suka punya. Pingkit ni? Okey. Ni siapa ni? Dia punya. Sopai punya juga? Baby ni apa? Bacon. Sausage. Ni? Macam roti puding. Puding. Ni nasi apa? Kak Long? Sopai tak? Banyaknya Sopai ambil. Coklat budak tu buat lama sangat. Dia tak buat lagi spread. Kalau buat slow, semua orang nak ambil. Coklat betul dia. Waffle. Ceng. Tambah kopi dia je. Ceng. Pusing. Pusing. Kalau dia kosong, kita pakai mantau. Kosong. Nak pau dia kosong. Kenapa kosong? Tak ada apa? Mantau dia bukan pau. Okey, mana dia mantau? Air dia tak ada lah. Tak ada mesin ni. Ajinomoto dia jual pas sweet Itu sweet je. Betul lah, itu sweet lah yang. Ya. Dia brand Ajinomoto. Ya. See? Ajinomoto. Okey lah, dia ada rasa sedap Dia juga. punya waffle tu okey tak? Better daripada hotel lain. Sebab hotel lain tak rasa apa. Waffle dia lembut. Hotel lain dia sama macam dia taste dia. Sofian tak suka mungkin yang kata. Itu sebab manis ke? Manis? Dia manis tidak Kalau saya tak okey tu sebab tak ada butter pure. Kopi butter. Okey. Tu bila makan dengan ni rasa macam margarine. ada spoon tadi. Manis ni saja. Skon ni best? Tak. Okay. Rasa? Boleh lah ambil skon. Rasa dulu. Ni skon? Cepat yang tak suka. Skon ni nak sedap lagi kan? Kalau buat skon. Tak tahu sekali. Kalau mau butter banyak lah. Ya, dia berlemak lah. Macam berlemak butter lah. Power. Rasa butter je. Yang skon yang sedap kita orang rasa ada kat bawah kan. Dia biji tu. All the way naik atas. Yang lock tu. Tak, dia kat Engku restoran. Semalam. Kat Engku semalam tu. Tak kanan hati yang jalan. Tak, yang kat kanan dia dekat bawah. Sebelum Kiapam. Kanan aku. Tahu tak tahu cerita? Belah kanan? Kiri. Oh, belah kiri. Nama dia Kak Engku restoran. Tapi dia jual aiskrim. Oh, udah pecah. Tak boleh makan tanpa omelet mi ni. Tadi omelette dia pun kecil yang kata je pun. Omelette comel. Oh, ni tak ada tomato. Tak tahu. Tu dari dalamnya ada tomato. Ni ramai orang. Yang dekat Shah Alam punya apa motor tu still ada lagi ke? Orang dah Basikal. Yang skuter. Ada? Ada lagi eh? ada lah Rul. Hari tu balasan kita pergi mana ada kan? Oh, bukan. Di yang Dia tak jatuh tu. Oh, basikal. basikal. Ada hotel sana. Asal nak bawa mak dia pergi sana? Skuter tak ada tapi sekarang basikal. Ha. Skuter tu bahaya.
Skuter bahaya kan? Tapi Basikal je ada. I think kita naik basikal kan? Basikal elektrik je. kita Yang second time. yang Kak Long Tongging ni. Kalau longgeng yang Kak Long merempit. betul lah kalau longgeng. Kan?